Double I ni dia ada bunyi ni, power valve ni. Tengok ada goyang. Wah. Wah, ada goyang macam tu. Dia bila dia timing tak pulas, power valve tutup, bunyi power valve. Dia punya boost tu kan dah goyang. Tapi sebab dia power valve tu longgar, double I selalu bunyi power valve tu. Sebab dia goyang tu. Dia jadi macam tu. Orang cakap boost dalam tu dah makan. Tapi kalau kita adjust power valve tu lembut, tu yang dia jadi bunyi. Dia goyang, lama-lama dia makan lagi banyak tu. Sekejap saya tunjuk adjust power valve ni. Dia kena ketat sikit. Dia tak boleh longgar. Ya, nampak? Adjust nampak? Dia longgar. Tu yang dia bunyi. Dia jadi berkocak lah dalam ni. Nampak? Boost dia. Dia sekarang ni buka terbalik, tutup terbalik tau. Nak buka macam ni, ke depan. Jangan salah. Nampak? Dia pusing terbalik. Nampak? Adjust dia ni, cari besi macam ni. Dia ada lubang satu kat sini tau. Dia ni tahan. Ni bagi ada rasa keras sikit. Jangan nampak? Dia kerasnya ni, kita ikat ni. Ikat tu benang terbalik. Tengok. Macam ni, kira okey lah ni. Okey, tengok. Dia dah tak ada goyang lah. Nampak? Tu kita test, start. Nampak? Dia ada juga sikit goyang. Tapi tak ada macam tadi tau. Kocak. Bila tak pulas, wah elok lah. Okey. Tu je adjust dia. Nampak? Bagi dia ketat. Kalau double I ada bunyi power valve, time power valve tak buka, time power valve tutup kan, dan timing lah ada bunyi tak tu. Cuba adjust dulu power valve tu bagi keras sikit. Kadang yang tu je, memang boost dia ada free play. Tapi tak ada banyak sangat. Kalau dah banyak sangat memang kena boost dia kena tukar. Kadang bila kita adjust terlampau longgar, lama-lama dia akan makan boost tu. Sebab dia goyang atas bawah macam tu. Dia nak tahu tu time kita timing, kita tengok power valve. Mesti berkocak macam ni. Bila berkocak tu, dia makan lama-lama dia ketuk-ketuk makin kuat longgar. Sebab dia longgar sangat spin dia tu. Sebab adjust kan.